Assalamualaikum cik. Cik, makanan murih ada lagi? Ada. Makan apa ada cik? Ada makanan dan set RM5 masih ada lagi. Okey, boleh buat satu cik? Boleh. Lapar cik. Ada sikit lagi ikan asam pedas. Boleh cik, asam pedas boleh cik. Asam pedas ikan. Untuk sayur cik ada kangkung dengan pucuk ubi. Pucuk ubi cik. Pucuk ubi Satu lauk, satu sayur, satu nasi, satu air. RM5. Komplit RM5. RM5 untuk Kenapa sekali jual makan. murah, cik? Oh, jual murah ni bukan setakat nak untung, tapi cuba nak kongsi rezeki yang ditinggalkan oleh pesanan arwah ayah dan mak dulu. Kalau boleh kita cubalah berbakti untuk tak banyak sikit pun kita cubalah untuk memudahkan kehidupan orang lain. Alhamdulillah. Kita ada set dulang juga. Set dulang? Set dulang untuk dua orang makan RM20. Set dulang yang cik cakap RM20 untuk dua orang makan. Kalau nak add on berapa orang pun boleh, cuma tambah nasi je. RM20 macam ni? Ya. Cik dah jual murah-murah sini tapi tengok macam Itulah. Dan mungkin orang nak try yang lain kot. Tapi untuk menampung ni cik paksa lah cik kerja waktu siang, pergi masak untuk mencari modal untuk malam. Okey, terima kasih cik. Saya makan dulu